Kalau kita semayang jemaah, lepas tu kita tengok jemaah depan kita batal. Contohnya kain dia koyok. Dok besar mana adalah besar pinggang. Macam mana nak tegur, takkan kita sedang solat. Baik, tengah-tengah semayang, kain yang depan kita tu koyok. Jadi macam mana kita nak tegur dia? Dengar molek. Listen. Bila orang yang sedang semayang kain dia koyak, tidak batal semayang ni. Walaupun koyak besar pinggang. Faham? Dengar molek-molek. Yang membatalkan semayang ialah nampak aurat. Jadi kalau kain koyak belum tentu batal. Contoh, dia pakai kain pelekat tapi dalam ada seluar dalam. Dia koyak dekat seluar dalam tu, nampak seluar dalam, batal tak semayang? Tak batal. Jadi koyak bukan batal. Yang batal sebab nampak aurat. Atau dia pakai luar panjang dalam, dia pakai jubah tapi jubah tu lama dah. Atau bini dia salah buah kelorok lebih. Dia buah sepotong kelorok. Nampak tak? Jadi jubah bila Tok Imam tuju, brak bunyi. Keluar panjang ke dalam. Walaupun koyak besar mana, batal tak semayang? Tak batal. Jadi maksud sini koyak nampak aurat. Jadi kalau kita dekat, kita boleh tutup dan pegang gitu kain dia. Tak? Jangan pegang punggung dia, nampak dia. Pegang kain dia yang koyak itu dan dia akan pegang balik. Ingat bila kita tegang semayang, ada orang pegang kain kita kat koyak, kita ambil kain kita dan pusing betulkan balik supaya kat koyak tu duduk belah dalam. Tak batal lagi. Tak, tapi kalau nak nampak punggung puing gitu, dak dia nak pegang dah. Tak besar pada tapak tangan lubang. Dah. Pakai balik awal lah tu.